Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam, salam Malaysia Madani, salam perjuangan dan salam perpaduan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Terima kasih pengacara majlis yang berhormat Saudara On, Ahli Parlimen dan calon kita di Dun Senggarang, yang berusaha Saudara Yazid, calon kita untuk kawasan Ahli Dewan Negeri Undangan, Ahli Dewan Undangan Negeri bagi Rengit. Sahabat saudara saya, Saudara Mingkai, hebat orangnya, Setiausaha Politik Perdana Menteri. Sebelum ni pernah jadi Ahli Parlimen, pernah menjadi Ahli Dewan Negeri di beberapa tempat. Pimpinan-pimpinan, pengundi-pengundi, rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, marilah kita rakam rasa syukur. Hari ini kita dapat bersama-sama pada hari ini. Saya juga baru bergegas daripada Shah Alam sebenarnya tadi, dapat bersama-sama dengan tuan-tuan dalam siri jelajah sempena dengan kempen pilihan raya yang kali ini kita anjurkan di dalam kawasan Parlimen Batu Pahat. Kita tak pergilah kawasan Penggaram, kita pergi Rengit dan juga di Senggarang. Saya pun boleh balik kampung kejap dan dapat meneruskan usaha kita Pakatan Harapan yang datang kali ini ke Johor sebagai satu pasukan yang kukuh, pasukan yang mantap dalam menghadapan dengan pilihan raya negeri yang berlangsung pada kali ini. Dengan cita-cita, kita datang kali ini bukan hanya untuk menempel, ataupun Pakatan Harapan datang bukan hanya nak ganggu, nak kacau, nak rosakkan negeri, ataupun nak ganggu keharmonian negeri. Tapi Pakatan Harapan datang dengan cita-cita yang jelas. Cita-cita kita apa? Cita-cita kita adalah untuk tuan-tuan bagi kami amanah, bagi kami peluang, bagi kami tanggungjawab untuk kami laksanakan perubahan di Johor. Dan pilihan raya ini, Pakatan Harapan ingin menang dalam pilihan raya dan mentadbir dan mengetuai negeri Johor Darul Ta'zim. Ada orang kata, kenapa nak perlu takbir? Kenapa nak lakukan perubahan? Kenapa kita datang tiba-tiba ataupun kita datang kali ini, kita ingin merubah dan mengetuai negeri Johor Darul Ta'zim? Sudah pasti kita datang kerana kita tahu Johor ini adalah sebuah pintu masuk daripada selatan. Johor perlu diberikan dan digilap dengan lebih baik. Bukan hanya mengekalkan cara dan gaya lama, ataupun selalu kata kita ada cara kita, kita ada gaya kita, tetapi kita gagal menampilkan sebuah negeri yang sebenar-benarnya sangat berkemampuan dan berpotensi untuk bangkit menjadi negeri yang baik, menjadi negeri yang cemerlang. Kalau kita nak lihat Johor, kita tidak boleh hanya lihat Johor ini sebagai Johor baru. Kita kena lihat Johor daripada utara, Johor timur sampailah ke selatan. Kalau nak dikatakan pembangunan, kemajuan, kejayaan, kita tidak boleh hanya lihat Johor sebagai sebuah negeri yang hanya dilihat dan ditampilkan dengan Johor baru. Itulah yang kita lakukan dan itulah cita-cita kita apabila kita takbir persekutuan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ramai orang sebut Anwar ni kadang-kadang luar biasa.
Pembangkang hari-hari dok tala dia. Hari-hari asyik mencerca, menghina beliau dengan pelbagai perkataan, dengan pelbagai tohmahan. Tetapi yang namanya Anwar Ibrahim, dia tengok keperluan negeri ikut keperluan dan juga apa yang perlu disuntik. Semalam di parlimen, beliau baru saja menjawab. Bukan saja menjawab tentang Johor. Johor sumbangan kerajaan persekutuan cecah 14 bilion ringgit Malaysia. Paling tinggi dalam sejarah. Belum ada Perdana Menteri yang bagi peruntukan untuk Johor setinggi 14 bilion ringgit. Itu datang daripada Perdana Menteri yang datang daripada Pakatan Harapan dan Parti Keadilan. Tapi semalam Perdana Menteri sebutkan negeri-negeri tertentu macam Kelantan mengalami peningkatan yang sangat tinggi, hampir 10 bilion ringgit Malaysia. Juga negeri Terengganu, juga negeri Kedah. Walaupun pembangkang sering menuduh bahawa Perdana Menteri tidak adil. Perdana Menteri tak bagi peruntukan yang adil. Asyik-asyik Pulau Pinang, asyik-asyik Selangor. Semalam Perdana Menteri juga dedahkan daripada apa yang disumbang oleh kerajaan-kerajaan negeri, sama ada daripada segi wang cukai, sama ada daripada segi hasil ekonomi, Selangor dan Pulau Pinang lah negeri yang tidak menerima setimpal. Kita catatkan puluhan bilion kita beri kalau Selangor kepada kerajaan persekutuan. Negeri pertama tadi keluar dalam laporan Department of Statistik ataupun Jabatan Perangkaan Negara, Selangor sekali lagi letak sebagai negeri penyumbang KDNK nasional tertinggi, 26.5%. Tahun lepas berapa sumbangan kita? 26.2%. Tahun 2020, maafkan saya, tu tahun lepas, tahun 2024 26.2%. Tahun lepas 26.5%. Tahun 2023 25.9%. 2022 25.5%. Dengan nilaian ekonomi negeri Selangor berjumlah 460 bilion ringgit Malaysia. Satu-satunya negeri di Malaysia yang nilaian ekonomi kita lebih 400 bilion datang daripada negeri Selangor. Dan juga saya nak bagi tahu, ini adalah penggal keempat berturut-turut Pakatan Harapan dan Keadilan takbir negeri Selangor Darul Ehsan. Saya datang sini nak sombong ke benda ni? Tidak. Ia bukan hasil kerja saya seorang, ada menteri besar sebelum ini. Dan pentadbir sebelum ini, saya tak boleh kata pentadbir sebelum ini Barisan Nasional sebelum 4 penggal yang lepas. Tetapi saya nak beritahu kepada tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita takbir dalam negara kita, dalam sebuah negeri, apa yang kita akan lakukan bersungguh-sungguh? Ini dibuktikan di peringkat nasional. Sekarang ringgit paling kukuh. Ekonomi Malaysia dianggap sebagai satu keajaiban pada waktu ini. Sebab saat negara lain berdepan dengan cabaran getir, di negara-negara jiran bukan saja ada kekurangan bekalan, harga melambung, bantahan rakyat di sini sana, keresahan meningkat. Di Malaysia kita mampu bertahan mengekalkan harga minyak dengan kadar yang berpatutan. Malahan kita belanja 5-6 bilion, bukan saja bekalan tidak putus, tetapi dalam pada masa yang sama kita berikan RON 95 RM1.99. Berapa hari ini, semalam 1 Julai,
harga diesel turun, harga minyak turun. Dan rakyat ditambah dengan program dan limpahan kejayaan dan juga bantuan dan sokongan. Selain daripada SARA, STR dan banyak lagi yang sedang kita laksanakan untuk kesejahteraan rakyat. Sebab itu selaku pentadbir dan pemerintahan, akal kita, cara kita adalah untuk kekalkan stabiliti, keadilan dan pastikan ekonomi pulih dan diagihkan dengan seadilnya kepada rakyat. Itulah sebabnya dalam pilihan raya 2022, bila berlaku keadaan uncertain ataupun tidak jelas siapa yang boleh mentadbir kerana tidak ada simple majority, Pakatan Harapan buka tangan untuk kerjasama dengan semua pihak. Sebab cukuplah ketidakstabilan yang lepas, cukuplah keadaan yang tidak jelas yang lepas. Negara ini perlu distabilkan, kerana dengan kestabilan kita boleh bawa pembangunan. Dengan ada kestabilan kita boleh jemput pelabur datang. Dengan ada kestabilan, Perdana Menteri dapat tentukan dasar dan polisi untuk kesejahteraan rakyat. Bukan saja berdepan dengan krisis seperti keadaan sekarang, tetapi juga dalam memacu dan membawa negara ke arah yang lebih baik. Semangat itu kita buat di negeri-negeri yang lain. Sayalah yang form Kerajaan Perpaduan di negeri Pahang. Kita lihat kawan kita di Perak dah buat, laksanakan. Cuma yang tak buat macam tu Johor ya. Dia dah menang, lepas tu nampak federal dah buat perpaduan, dia tak nak sama-sama. Sebab itu saya minta saudara dan tuan-tuan, ini mood yang ada dalam negara kita sekarang. Nak laksanakan solidariti, perpaduan yang kukuh. Siapa yang tak nak duduk tepi, siapa yang nak marilah sama-sama. Dengan cara itu sebenarnya kita dapat selamatkan negara kita, kita dapat bangunkan negara kita, kita kena jaga negara kita. Tapi bila nak pilihan raya, belum apa-apa lagi dia kata nak solo. Bila nak gerak, dia nak pergi sendirian. Kita rujuk juga dengan UMNO di pusat. UMNO pusat pun berbelit terpaksa jawab. Kita rasa perpaduan perlu, kita nak telur takbir, tapi kita hormat Johor. Ini masalah. Kerana ada pimpinan yang rasakan dia lebih besar daripada apa yang sedang berlaku di peringkat nasional, dan akhirnya sikit sebanyak menggugat peluang, opportunity untuk digilau. Sebab itu saya bawa pandangan ini dengan jelas. Kita ingin datang di Johor untuk kita rangkul dan juga kita bawa naratif perpaduan untuk rakyat dalam negara dan negeri kita. Kerana terbukti dengan perpaduan, dengan kesepakatan, kita telah selamatkan negara kita di saat negara lain berdepan dengan krisis. Perdana Menteri tadi boleh bincang dengan Iran. Di Selat Hormuz kita boleh lepas, di saat orang lain tak boleh lepas. Kita negotiate. Saya selalu jumpa dengan Perdana Menteri. Masa jumpa tu dia akan telefon Perdana Menteri Wakil Kerajaan Pakistan yang jadi koordinator dan negosiasi untuk Amerika dan juga Iran. Beliau baru pulang daripada Rusia, baru pulang daripada Turkmenistan. Di Rusia bukan saja baik dengan Putin, tapi nak jamin bekalan minyak, bekalan gas yang mencukupi untuk Malaysia kalau kita berdepan dengan cabaran-cabaran dan krisis seperti ini. Sebab itu saudara dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian, nak jadi pimpinan, saya setuju dengan pandangan Mingkai tadi. Kena terbuka, kena sedia rangkul semua. Bukan kita ingin bersendirian. Mentang-mentang menang dengan besar yang lepas,
Tak nak duduk semeja dengan orang. Tak suka dengan orang. Sebab apa? Sebab percaya. Percaya dengan masalah orang. Masalah negara kita ni semua masalahnya, semua masalah dulu Anwar Ibrahim. Sekarang semua masalah DAP. Semua isu DAP. Sedangkan kita dah tunjukkan bahawa negara kita ini boleh padu, kita jauh lebih berjaya kalau kita dapat rangkul dan kita kukuh perpaduan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kita datang kerana kita tahu Johor perlukan keadilan dan kesaksamaan. Kenapa saya sebutkan begitu? Sebab angka-angka yang diberikan kepada saya beberapa minggu yang lepas, saya dapati negeri ini sebenarnya mempunyai satu disparity, mempunyai satu perbezaan yang besar, sama ada daripada infrastruktur, pembangunan, kejayaan, sampailah kepada pendapatan rakyatnya. Saya sebutkan benda ini di Segamat. Baru ini dalam satu ceramah juga saya sebutkan, dan hari ini saya nak ingin ulang. Johor hanya tertumpu di Johor Bahru. Kerajaan yang ada hanya menumpukan sepenuhnya di Johor Bahru. Bukan saya tak suka, buatlah di Johor Bahru. Kerajaan Persekutuan pun bantu dengan Johor Singapore Economic Zone. Tetapi rakyat Johor daripada utara, rakyat Johor di tempat lain juga perlukan pembelaan, perlukan pembangunan, perlukan keadilan, perlu usaha yang tersusun untuk bangunkan negara dan negeri. Itu yang ditonjolkan oleh Perdana Menteri. Ada banjir, ada isu tertentu, ada isu tertentu di Kedah, di Kelantan. Walaupun beza, beliau turun, beliau bantu. Beliau datang, tambah peruntukan, tambah sumbangan, naikkan peruntukan. Kerana selaku pimpinan, tugas kita daripada utara sampailah ke selatan harus dijagakan keadilan dan dibangunkan sama-sama. Tapi angka yang selalu saya sebutkan, di Johor pendapatan rakyatnya jauh tertinggal. Johor Bahru sebagai contoh, kadar pendapatan purata rakyatnya tiap-tiap bulan adalah dalam sekitar RM8,000 satu bulan. Tapi daerah-daerah lain kadang-kadang lebih daripada separuh tertinggal. Lebih RM8,000. Dekat RM4,000 kalau di Mersing. Kalau di Batu Pahat mungkin tinggi sikit, tapi tak sampai pun RM7,000. Mungkin RM6,000, RM5,000. Kampung saya Benut, tak jauh dari sini, Benut. Dekat dengan Johor Bahru. Kadar purata pendapatan rakyatnya berapa? Kadar purata rakyat di dalam negeri Johor masih jauh tertinggal, mungkin dalam sekitar RM4-5,000 berbanding dengan Johor Bahru RM8,000. Dan kalau tuan-tuan banding pula Johor Bahru dengan bandar-bandar yang lain, bukanlah terlalu besar. Macam saya kalau banding dengan daerah Petaling, pendapatan purata di daerah Petaling RM11,000, RM12,000, hampir RM12,000. Dengan daerah Hulu Langat RM10,000. Sebab itu kita datang di Johor, nak naikkan ekonomi, nak tingkatkan pendapatan, nak bagi satu keadilan dengan tingkatkan pendapatan daripada semua tempat dan semua lokaliti. Kalau pengalaman saya yang sedikit di negeri Johor, di negeri Selangor, kita ada rencana namanya Rancangan Selangor Pertama. Ini tak lama bulan 8 saya bentangkan Rancangan Selangor Kedua. Saat saya bentangkan Integrated Development Region in South Selangor, dia panggil Idris, dekat selatan Selangor. Kita juga bangunkan Integrated Development Region. Kita juga bangunkan Sabak Benam Development Area di kawasan utara. Saya baru beberapa hari lepas rasmikan kilang ceri ataupun lengkapkan pembangunan di sungai di kilang ceri. Tempatnya di mana? Tempatnya di hulu Selangor, iaitu di utara Selangor. Sebab itu
Kalau kita datang dan tuan-tuan beri peluang mentadbir negeri Johor, apa yang kita bangunkan dengan semangat perpaduan, kestabilan, keharmonian yang kita pupuk, dengan kepimpinan yang adil, yang tegas, yang bertanggungjawab, yang ada integriti, kita nak bangunkan, nak naikkan pendapatan rakyat. Dan sekali lagi, pendapatan dan kemajuan itu bukanlah di Johor Bahru sahaja. Sebaliknya, kita akan ratakan dan bangunkan daerah Rengit, daerah kawasan Senggarang, kawasan Batu Pahat, kawasan Keluang dan kawasan-kawasan lainnya. Bila saya sebut macam ni bukan nak dijawab. Saya tahu dia hantar beberapa orang-orang dia. Dia jawab dengan gunakan link parti dia dekat negeri. Tak nak jawab. Jawablah apa pelanannya, apa rencananya. Berapa banyak kejayaan daripada rencananya. Ini masalah. Bila orang ajak berdebat, dia kata tak boleh. Ini bukan budaya. Budaya orang Johor ni apa? Berbisik-bisik. Budaya orang Johor ni apa? Tak boleh berdebat dengan fakta. Kita bukan nak bergaduh, kita nak berdebat. Allah tuan-tuan, kalau kita rewang kat kampung tu, berdebat dengan tukang masak ni selalu. Tu belum lagi bawa pengantin. Kalau bawa pengantin, bukan je berdebat, kena roadblock. Ada roadblock lagi kat sini. Kita jawab roadblock tu pakai pantun lah. Kalau tak nak berdebat dengan terbuka, boleh cakap, boleh berdebat tapi dengan gaya pantun roadblock. Itu pun tak berani, macam mana nak jadi pimpinan? Nak jadi pimpinan bukan saja kena terbuka, tapi juga kena berani. Juga kerana tegas, kerana kena ada kejelasan. Sebab itu tuan-tuan, saya harap dan saya minta, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tengok satu anjakan perubahan yang besar, tuan-tuan bawalah dan lihatlah undi Pakatan Harapan dalam pilihan raya negeri kali ini. Kita akan cuba bawa perubahan tersebut. Yang kita bawa ni bukan mimpi. Yang kita bawa ni bukan angan-angan kosong. Yang saya sebutkan tadi fakta. Yang saya sebutkan tadi angka development sumbangan KDNK. Kita punya nilaian ekonomi di negeri Johor, di negeri Selangor, dah lebih 400 bilion, 460 bilion. Tahun lepas berapa? 432 bilion. Ataupun tahun 2024 berapa? 432 bilion. Tahun ini, tahun lepas 460 bilion. Pertambahan dia berapa? 28 bilion ringgit Malaysia. Sebelumnya 2023 406 bilion. Naik 432, naik 26 bilion ringgit Malaysia. Negeri Pulau Pinang juga begitu. Kalau compare dengan Johor, walaupun Johor daripada segi kadar pertumbuhan tahunan paling tinggi tahun 2025. Tetapi nilaian keseluruhan kalau compare dengan negeri Selangor masih tertinggal. Tertinggal berapa? 150, 160. Kalau kita pergi detail lagi pelaburan yang masuk, tahun lepas memang Johor paling tinggi 101 bilion. Selangor 83 bilion. Tapi kita pergi detail sikit, semak sikit dia punya rincinya, detailnya. Tahun lepas bukan saja pelaburan tu, tetapi kalau macam Selangor, kita bagi peluang pekerjaan berapa? 60,000 peluang pekerjaan baru. Di Johor lebih rendah, mungkin tak sampai 30 ataupun 40,000 saja, ataupun lebih kurang daripada angka yang saya sebut. Sebab itu, kalau kita dapat tabir negeri ini, kita bukan saja pastikan pelaburan kekal tinggi dengan sokongan kerajaan persekutuan seperti Johor Singapore Economic Zone, tetapi kita juga akan cipta peluang pekerjaan yang bergaji tinggi. Anak-anak kita tak perlu seberang tambak tiap-tiap hari beratus-ratus ribu untuk menambah rezeki. Johor akan tawarkan peluang pekerjaan tinggi dengan strategi dan kepimpinan yang terbuka, yang yakin dan mampu untuk ditadbir dan digilap menjadi permata yang hebat. Johor sebagai permata selatan yang dibanggakan oleh Malaysia dan rakyatnya. Saudara,
Apa yang saya sebutkan tadi bukan mimpi. Ia boleh dilaksanakan. Dan ia boleh dilaksanakan kalau kita rebakkan dan bangunkan negeri ini dengan semangat perpaduan, dengan gembeling kemampuan di semua lokaliti dan kawasan-kawasan yang sedia ada. Sebab itu kita datang di negeri Johor. Kita datang dengan semangat perubahan. Kita datang dengan cita-cita supaya negeri ini dapat menjadi sebuah negeri yang hebat. Sebuah negeri yang berkeyakinan. Bukan negeri yang selalu bimbang. Tengok DOP takut. Tengok orang ni takut tak nak duduk sekali. Ajak orang debat takut. Macam mana nak berdepan dengan musuh kalau macam ni? Kita ajak debat, debatlah. Kelukakanlah. Ribatlah ataupun sanggahlah dengan cara betul. Ini bukan masalah personal yang nak simpan-simpan dalam kocik, yang nak kena cakap bisik-bisik. Ini masalah negara dan masalah rakyat. Rakyat ingin tahu, rakyat ingin lihat, rakyat ingin teliti siapa yang lebih hebat. Sebab itu dalam Dewan Rakyat sekarang kita tengok perdebatan dipancarkan secara langsung dalam sesi soal jawab dan sesi-sesi tertentu. Sebab perdebatan itu bukan perdebatan Anwar Ibrahim dengan Ketua Pembangkang. Bukan perdebatan saudara On sebagai ahli Parlimen Datuk Pahat dengan wakil parlimen daripada negeri lain, daerah lain. Tapi tentang isu negara. Rakyat kena tahu. Tapi bila dalam pentadbiran dalam pilihan raya, kita nak tawar satu hal lagi tawar ada 63 katanya rinci dan penelitian untuk satu manifesto. Bentangkanlah secara terbuka. Rakyat ingin tahu. Ini bukan masalah personal kamu. Ini adalah masalah negeri. Orang Johor nak tahu. Dan dia jawab macam mana? Ini bukan budaya Johor nak kena menyanggah secara terbuka. Sebab itu saudara, kepimpinan yang baik bukan saja kepimpinan yang sedia dan terima teguran, datang selesaikan masalah, bawa dan penyelesaian kepada rakyat dan masyarakat, tetapi juga terbuka dengan kritikan, terbuka dengan pandangan, terbuka dengan sanggahan. Sebab kadang-kadang dalam sanggahan-sanggahan itu ada kejujuran yang boleh dibangunkan dan boleh untuk kita pelajari sama-sama. Dan sebab itu, untuk itu, ini adalah perubahan besar, perubahan yang penting kepada rakyat dan masyarakat dalam negara kita. Baik ekonomi ini saudara, kalau saya ulas, memang saya rasa kalah dah. Daripada segi keadilan kepada orang daerah lain, daripada segi kemajuan, pembangunan, saya rasa habis dah kita ulas, habis kita beritahu. Tapi yang menjadi permainan dalam politik mutakhir ini ialah permainan-permainan politik kaum. Perlu terus menangkan UMNO Barisan Nasional. Sebab apa? Sebab orang UMNO, orang Barisan Nasional akan jaga orang Melayu. Akan pastikan orang Melayu terjaga. Yang lain sukar untuk kita percaya. Ada hujah tadi, ni kalau menangkan Islam Melayu. Tadi Mingkai dah jelaskan tentang keadaan di Puteri Wangsa. Kita dalam negara kita ini, saudara, memanglah Melayu adalah teras. Kerana kita majoriti. Dasar kita adalah teras. Siapa pun yang mentadbir pemerintah negara kita, kalau sebut tentang kedaulatan raja-raja, sentuh tentang bahasa Melayu, sentuh tentang kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putra Sabah Sarawak, sentuh tentang Islam, 4 perkara ini saudara adalah tonggak negara kita yang tidak boleh dikacau, disentuh, apa tu diubah. Tuan-tuan ada 100% ke? Ada 60% ke? Ada 2/3 ke? Ada 3/3 majoriti ke? Saya nak bagi tahu, perlembagaan negara kita 4 perkara ni tak ada apa, ada 1000% pun dekat parlimen, tak ada siapa boleh diubah.
Pakatan Harapan, sebelum kami menang lagi pun, kami dah kata 4 perkara ini kami akan pertahankan. Di negeri Selangor, hal ini juga kita pertahankan. Di negeri Perak, hal ini dengan kajian perpaduan dapat dipertahankan. Di peringkat persekutuan, sampai sekarang kita pertahankan. Kalau sebut tentang Islam, malahan sekarang di Putrajaya, tuan-tuan, Perdana Menteri bukan saja jumpa tetamu negara, bukan saja buat mesyuarat perancangan di kediaman beliau. Hampir tiap-tiap minggu, hampir tiap-tiap bulan, ada program keagamaan yang menjemput tokoh-tokoh agama luar, dalam negara, guru-guru pondok, asatizah, untuk duduk sekali bincang, bentangkan tentang agama Islam dan apakah inti pembangunan dan inti penting dalam pengajaran Islam. Sebab itu, saudara, Perdana Menteri yang ada sekarang nama Datuk Seri Anwar, beliaulah yang telah gazetkan seluas tanah yang besar. Di mana? Di tengah-tengah kota Kuala Lumpur. Sebagai kawasan apa? Sebagai kawasan reserve dan pembangunan orang Melayu yang tak dibuat oleh mana-mana Perdana Menteri sebelum ini, demi jamin kehidupan dan jamin hak dan juga tanah dan juga pembangunan Melayu, walaupun di tengah-tengah bandaraya itu biasanya diketuai ataupun dikepalai oleh beberapa kelompok bangsa-bangsa yang lain seperti Cina dan juga bangsa-bangsa yang lain. Sebab itu, saya percaya kalau kita takbir di dalam negeri Johor, kita dah lihat Johor Bahru, orang Melayu bukan duduk terperosok dekat kampung Ubi, dekat kampung Melayu Majidi, demi jamin kehidupan, kedaulatan dan kedudukan Melayu yang hebat. Kita juga akan buat macam mana Perdana Menteri lakukan. Protek orang Melayu, bukan jerit Melayu, bukan usung keris, bukan takutkan orang Melayu, hilangkan keyakinan Melayu walaupun kita majoriti. Ini kan salah pemimpin Melayu. Nak bangunkan, nak hidupkan semangat Melayu, takutkan dengan orang lain, takutkan dengan bangsa lain. Dia hari-hari duduk dengan tauke, dia hari-hari bersekongkol dengan tauke besar. Ketika jadi pemimpin, dia kena tengok apa yang kita buat. Ini yang ditunjukkan oleh Perdana Menteri. Dia selamatkan beberapa reserve dan kawasan. Dah boleh, ini kawasan Melayu, konglomerat Melayu saja yang boleh bangunkan, kumpulkan, bangunkan, hidupkan, demi hidupkan ekonomi dan keyakinan orang Melayu. Kita kalau dapat takbir negeri Johor, saya yakin Menteri Besar kita juga akan siapkan kawasan ini di Johor Bahru, di mana Johor Bahru adalah tempat yang harmoni untuk semua orang Melayu, orang Cina boleh bangunkan ekonomi kita sama-sama. Sebab itulah, saudara, jangan mudah termakan. Kadang-kadang kita termakan dengan naratif ini. Masa kita tengok bola, boleh duduk sama-sama pula. Kalau kat Johor dia dulu boleh duduk kedai mamak, boleh duduk kedai Cina, boleh makan sama-sama, sokong bola tim yang sama. Kadang-kadang kita Melayu, Cina duduk, kita sokong pasukan Netherlands. Kawan kita Melayu di sana, dia sokong pasukan Morocco. Yang Morocco ni menang, dia kutuk kawan dia Melayu kat sini. Masa kita Cina, Melayu, Cina boleh sokong sama-sama tengah World Cup ni. Tapi bila bab politik, kita terpisah. Tiba-tiba kita tak menjadi oversensitif. Tiba-tiba kita menjadi ekstrim. Budaya Johor ni tak boleh ekstrim, saudara. Ekstrim bukan bererti bawa senjata, tetapi fikiran tu cukup ekstrim lah. Fikiran tu sendirilah melampau dan tidak cermin pun dengan apa yang berlaku secara harian. Sebab itu, saudara dan tuan-tuan sekalian, kita dah takbir di peringkat persekutuan bersama dengan rakan-rakan kerajaan perpaduan. Dah hampir 1 penggal pun penuh, alhamdulillah. Kita dah takbir negeri Selangor Darul Ihsan. Tuan-tuan dah tengok kita sama-sama tubuh kerajaan di Pahang, tubuh kerajaan di negeri Perak. Alhamdulillah. Tak ada lagi kampung Melayu tergadai sewedang-wedangnya. Tak ada lagi
hak istimewa kebudayaan masyarakat Melayu yang tercemar. Ada isu lah sedikit sebanyak, tapi isu itu kadang-kadang salah faham. Isu-isu itu kadang-kadang perkara-perkara di luar yang kadang-kadang dicocok oleh pihak-pihak tertentu tanpa membawa konteks. Contohnya, masa election lepas, ini lawan lagi satu. Kalau di negeri Selangor tu dia tuduh Selangor nak tutup sekolah agama. Bukan kita tutup, kita sedang putihkan. Kita ada 300 lebih sekolah agama dan sekolah tahfiz di negeri Selangor. 300 lebih ni, semua yang kita dapat 300 lebih ni tak berdaftar, tidak register, tidak diurus dengan secara berkhemah ikut daripada ketetapan kerajaan negeri dan kerajaan tempatan. Tuanku Tita, sekolah-sekolah ni kena diluruskan. Nanti kalau terbakar macam mana? Siapa nak bertanggungjawab? Kerajaan negeri lancarkan pemutihan. 85-86% dah selesai kita pulihkan sekarang ni. Bukan sebab kita nak tutup. Tak ada pun yang ditutup. Tak silap saya ada satu saja yang ditutup. Itu pun sebab tuan punya owner dah sangkap, dah angkat tangan dah. Kita tak boleh buat apa pun, lebih baik kita tutup. Tapi masa politik pilihan raya, dia cakap sekolah agama nak ditutup. Sebab itu, kalau kita takbir negeri ini, kita jaga negeri ini, bukan saja kita akan pertahankan dan kita akan angkat agama Islam Melayu dan pertahankan hak agama lain sebagaimana yang ada dalam perlembagaan, tetapi kita akan hidupkan pendidikan sekolah-sekolah agama negeri Johor ini. Inilah benteng yang sebenarnya banyak membentuk karakter, budi, pengetahuan asas kepada rakyat dalam negeri. Dan saya rasa perlu ada satu anjakan besar supaya sekolah-sekolah ini diperkasakan. Bukan saja kurikulumnya, tetapi gaji guru-gurunya, tetapi juga kualiti dan juga sekolah-sekolahnya, dan juga bagaimana ingin dibangunkan menjadi sebuah pendidikan yang menjadi contoh dan menjadi tauladan. Kerana Johor, alhamdulillah, ada satu contoh pendidikan agama yang tersusun daripada rendah. Dan pendidikan ini telah berkurun dan bertahan dengan sekian lama. Insya-Allah, orang macam On, kalau jadi wakil rakyat, pentadbiran kita, Esko kita dan menteri kita akan lihat supaya sekolah-sekolah ini dibangunkan, bukan lahirkan mereka yang ekstrim, yang tidak berkeyakinan, yang penakut, yang tidak ada kemampuan, tetapi sebagai umat Islam, orang Islam yang terbuka. Terbuka bukan sebab liberal tidak tentu hala, tapi terbuka dan bersedia berbahas dengan yakin. Berbahas dengan jelas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu bukan hanya dengan orang Arab, jumpa juga dengan orang Parsi, jumpa juga dengan hantar delegasi ke Rom, hantar ke delegasi ke mana-mana tempat yang lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bertemu dengan orang-orang Yahudi, bertemu juga dengan orang bukan Islam ketika di Madinah. Dan ini semua dilakukan dengan apa? Dengan ilmu, dengan keyakinan. Sebab itu kalau kita dapat takbir negeri Johor, kita nak perkukuhkan sekolah-sekolah agama, supaya sekolah-sekolah agama ini lahirkan orang Johor, bangsa Johor, rakyat Johor yang berkeyakinan dengan ilmu dan pengetahuannya, bukan takut ataupun bukan tidak mampu untuk menjelaskan agama dengan betul. Ini sebab kita datang ke negeri Johor. Ini sebab Pakatan Harapan letakkan jalon-jalon kita. Bukan nak bergaduh, ataupun bukan nak bersanggahan setiap masa, tapi nak ajak. Ajak untuk apa? Ajak perpaduan, duduk semeja. Kita tak adalah cakap kamu tak boleh duduk semeja dengan saya, kamu boleh duduk tepi kat sini. Saya pun nak tengok nanti macam mana. Kamu tak boleh duduk sebelah sini, kamu bukan kawan saya. Masa nak bentuk kerajaan dulu, oh boleh, mari kita samalah. Bila dah jadi kerajaan, oh tak boleh, kamu tak boleh duduk semeja dengan saya. Kita datang sebab
Macam saya sebut, nak bawa perpaduan, nak bawa keadilan, dan nak bangunkan negeri kita untuk semua. Nak pertahankan negara kita, negeri kita dengan asas sebagaimana asas yang ada dalam konstitusi, dalam perlembagaan. Nak pastikan mereka yang melarat, mereka yang tertinggal, anak yatim disantuni. Dan inilah sebenarnya jis atau semangat. Kalau kita nak sebut tentang Islam, tentang agama, inilah akarnya. Akarnya apa? Akarnya ada dalam surah Al-Balad. Kalau kita baca dan ikuti dengan jelas surah Al-Balad, kita akan lihat itulah dia kandungannya. Bukan soal saja keimanan kepada Allah, tauhid, percaya dengan Allah dengan sebulat-bulatnya dalam surah tersebut, tetapi sebuah negeri impian. Nabi Muhammad SAW adalah sebuah negeri yang fakku raqabah, yaitu membebaskan penghambaan ataupun menghindarkan penghambaan. Penghambaan manusia kepada manusia, manusia kepada harta, manusia kepada yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Pembebasan penghambaan ini juga boleh diterjemah dengan keyakinan. Yakin untuk berdepan dengan orang Arab, yakin berdepan dengan Mak Saleh, yakin berdepan dengan semua pihak. Orang Melayu yakin dengan ilmu dia, orang Tionghoa yakin dengan kepercayaannya. Keyakinan inilah yang akan jamin perpaduan yang lebih tulen daripada ketakutan yang tidak tertuhala. Tetapi dalam masa yang sama, ia juga harus negeri yang baik adalah sebuah negeri apa? Sebuah negeri yang jaga dan bantu mereka yang melarat, bantu mereka yang miskin, bantu anak-anak yatim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Pendusta agama, siapa dia? Mereka yang mengabaikan anak-anak yatim, tidak memberi makan kepada mereka yang memerlukan. Inilah yang ingin kita laksanakan, jaga mereka yang susah, yang melarat dengan program kita, dengan aturan kita. Bukan masa nak pilihan raya je kita datang, bukan hanya nak pilihan raya kita umumkan bantuan, tetapi sokongan dan bantuan itu kepada mereka yang memerlukan dan sampai kepada mereka yang diperlukan. Ini cita-cita kita. Bangunkan negeri, hidupkan negeri ini, dan saya minta apa yang kita tawarkan, pimpinan-pimpinan yang teruji, pimpinan yang telah melalui pelbagai pengalaman. Bukan saja pengalaman melihat kemewahan dan pentadbiran, pengalaman sebagai opposition, pengalaman selaku rakyat yang bangun daripada bawah. Sebab itu saya yakin, kalau kita diberikan peluang ini sekali lagi di negeri Johor, kita nak gilap permata ini. Rakyatnya yakin, pendidikannya hebat, ekonominya baik. Baiknya bukan hanya di Johor Bahru, tapi sampai di seluruh pelosok dan juga tempat. Dan kita nak jadikan negeri ini sebagai negeri yang jauh lebih baik. Dan Pakatan Harapan, kami yakin mempunyai kemampuan untuk bawa negeri ini jauh lebih baik ke depan di bawah pentadbiran Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Itu sebab kita datang. Itu sebab kita buat jelajah. Itu sebab kita berceramah sepanjang tempoh kempen pilihan raya ini. Nak bawa perubahan ke arah kebaikan. Inilah yang disebut sebagai islah. Ini yang disebut sebagai reform. Kalau tuan-tuan tengok macam Parti Keadilan selalu kita sebut reformasi, reformasi. Inilah inti kepada reform. Dan kita telah buktikan. Bukan hanya kita sebut, kita telah buktikan. Saya buktikan tadi dekat negeri Selangor. Tuan-tuan boleh tengok rincinya, detailnya di negeri Pulau Pinang. Dan negeri-negeri lain yang kita bawa. Dan inilah kita nak masukkan gelombangnya. Johor, warna keramat negeri Johor ni ada dua, tuan-tuan. Satu warna biru, satu warna merah. Kita dah bagi peluang, biru lama dah pekat. Ini masanya kita tukar. Johor is red. Johor adalah merah. Merah adalah Pakatan Harapan. Undi Pakatan Harapan dalam pilihan raya negeri kali ini. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh pastikan Pakatan Harapan menang di Senggarang? Boleh beri sokongan untuk pastikan kita menang di Rengit? Boleh pastikan kita terus kekal di Penggaram dan kawasan-kawasan lain di Batu Pahat dan seluruh negeri Johor?
Kalau dah boleh macam ini, tolong tuan-tuan sematkan tekad, sematkan semangat. Nanti bila pilihan raya, orang datang macam mana pujuk pun, tetapkan di hati, jelaskan di fikiran. Dia kata, nak undi ni bolehlah. Apa salahnya saya belanja, kamu makan ni roti canai dengan kaki ayam. Makan roti canai kaki ayam, lama tak makan tu. Tuan-tuan kalau macam tu orang nak belanja, tuan-tuan datang makanlah. Kalau tak cukup sekeping, tuan-tuan tambah lagi 5 keping. Kaki ayam satu, tuan-tuan jangan minta kaki ayam je, minta kambing sekali. Minum teh tarik, tambah lagi Nescafe tarik. Walau macam mana sekalipun belanja ke, macam mana ingatan dan teguran ke, teruskan sokongan Pakatan Harapan. Insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan bawa perubahan dengan kejayaan yang besar untuk negeri Johor dan hidupkan Johor dengan semangat yang lebih baik. Ini bukan mimpi, ini bukan angan-angan kosong, ini bukan retorik, ini bukan hanya slogan. Tapi saya yakin kita telah ada bukti, ada contoh. Tuan-tuan boleh pergi ke negeri tertentu, tuan-tuan boleh tengok Putrajaya. Saya dah bentangkan 1, 2, 3 fakta. Saya harap tuan-tuan ada kejelasan. Yang datang ni saya tahu dah, hampir semua penyokong lah. Ataupun paling tidak, ahli anggota ada pun penyokong lah. Tapi penyokong-penyokong ni tak cukup tuan-tuan, kita perlu undi. Undi ni senang, daripada 50% pengundi, 50% daripada 100%, 50% kena support kita campur satu. Jadi tak cukup lagi, kita perlukan sokongan, kita perlukan dokongan. Lakukan perubahan kali ini. InsyaAllah. Yang lepas tuan-tuan dah bantu, kita dah menang. Kita menang dekat Senggarang betul saya dulu. Kita tak habis. Tapi sebab ada tebuk atap sini, tebuk atap sana, Johor jadi tak tentu arah. Satu pilihan raya ada 3 Menteri Besar Johor. Dan ini kita dah ubah, kita dah faham. Kali ini Pakatan Harapan datang nak betulkan, nak bawa perubahan, dan insya-Allah 11 hari bulan nanti tuan-tuan, saya nak dengar berita yang baik. Masa tu saya pun ada sini insya-Allah, ataupun saya ada dalam perjalanan pulang. Cerita baiknya saudara On menang di Dun Segarang. Parlimen Batu Pahat satu lagi sumbang melalui Dun Rengit. Penggaram kita kekal. Rengit juga kini dimenangi oleh Pakatan Harapan dalam pilihan raya yang akan datang. Tepukan dan semangat yang ada tak cukup. Kita perlu undi, kita perlu sokongan. Hari ini tinggal beberapa hari lagi ke depan sebelum pilihan raya. Apa yang kita harapkan, tuan-tuan terus bantu, sokong dan berikan kekuatan kepada kita sama-sama untuk kita bangunkan negeri ini dan kita lakukan perubahan sama-sama. Terima kasih banyak-banyak. Selamat malam. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.